Kalau anda business owner dah kerja 24 jam sehari dah, tapi sales masih lagi bawah 100k, itu tanda anda tak perlukan lebih banyak masa. Tetapi sebenarnya anda perlukan lebih banyak sistem dan smart strategy. So, bisnes yang berjaya bukan tentang nak buat semuanya sendiri, tapi tentang buat dengan sistem yang betul. So, yang pertama, marketing kena jelas dan konsisten. Yang kedua, database pelanggan kena dijaga dengan baik. Yang ketiga, sistem closing team sales yang jelas. Kalau anda guna website, macam mana nak close mereka dengan jelas dan ambil lagi upsell yang seterusnya. Jadi, let's stop working hard tetapi working smart hardly. Okay? So, selain ini ada banyak lagi masalah common dalam bisnes, betul? Isu marketing, bisnes, macam mana nak manage team. Dah bisnes bertahun tapi masih lagi tidak ada sistem dan stuck punya sales. Overhead pula makin lama makin naik, sales pula tak naik. Apa yang saya nak kongsikan lepas ni insya-Allah boleh bantu anda. So, follow sekarang kalau tak nak terlepas, tapi kalau anda tak nak tunggu, pergi je kat saya punya profile dan klik link biru.